Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok video tu. Ni kena tengok ramai-ramai lah. Untuk apa? Pilih animasi kebanggaan kita lah. Papa Zola, watak samping daripada Boboiboy lah dah. Monster yang buat tu. Okey, sekarang ni dia jadi watak utama pula dah. Ada siri dia sendiri, artinya Fira. Tak lama akan ada siri dia sendiri yang juga filem dia lah. Filem yang kedua dia lah. Filem pertama dah lacak dah. Bulan 12 tahun lepas. 11 hari bulan. Awak tengok dah. Okay, insyaAllah untuk movie kedua dan seterusnya kita support lah. Okay. Tapi catatan kutipan box office dia siapa 68 juta dah lah ni. Siapa tak lah ni 68 juta dah. Sekarang pecah panggung dekat Indonesia ke. Punya kat mana pergi ke Arab Saudi ke apa lah. Okay. Kita bukan nak tupu sangat kau filem Papa Zola ni. Kita nak tupu kau ni. Tapi disebabkan dia guna bas mini Kuala Lumpur ni nombor 55. Ni dia 15. Dia tak boleh buat serupa nanti copyright. Dia bijak tapi kat pattern serupa main cedih. Untuk bah ni untuk set-set apa 90 80 tu. Lahir masa tu terbiasa lah tengok bah ni. Naik di Pudu Raya ke apa. Naik apa kalau kawin dulu modal kawin di Gombok lah. Kawin biasa di sekolah pergi ke. Naik bah ni tak modal kat Kuala Lumpur ke apa. Alah ko Zun Gago ke apa. Alah ko Dataran Merdeka kat Tabu Haji tu ke apa. Dak Kuala Lumpur sekitar Kuala Lumpur lah. Syauki. Macam-macam pergi Selayar lah berapa kok bah ni lah dulu. Naik bah orang Kuala Lumpur. Siapa jajak sebutin Kuala Lumpur. Naik bah ni Okay, kita ada dua pattern lah bah ni. Tapi dalam apa filem Papa Zola dia menggunakan bah ni lah. Sebab dia tahu bah ni ikonik. Ni kira nadi utama untuk apa penduduk Kuala Lumpur guna bah ni ya. Okay. Kalau saya tak gitu lah huda-huda. Sebenarnya banyak lagi bagi kawan nak review tu. Nampak tu siapa? Tu nak tahu bagi sikit. InsyaAllah lah kawan review sikit-sikit lah bagi. Banyak agak kawan beli tu. Okay, apa-apa kita review ni dulu lah. Okay. Dalam seminggu dua ni kawan banyak beli juga. Mana itu hobi kita main ni. Yang kecil tak boleh dah tua baru nak beli. Okay, kita review dulu untuk bah ni lah. Bah macam di band. Tapi tak detail sangat dah sini ni. 55 super kat 55 lah. Dia buat kecil orang style robot gitu. Semua getah ni. Tangan boleh gerak tangan tapi jangan dok kuat sangat apa. Aku bagi China ni main China tapi kat comel lah dia buat style robot gitu. Untuk bah Kuala Lumpur 55 lah. Okey. Lepas tu dia serta tiket. Oh rindu tiket ni. Duk kapung bukan guna tiket ni ya. Naik apa bah tu. Klecek. Kau tak tahu bah apa. Kacik tiket ni. Bahala kan ni. Kalau dulu kau UN dulu panggil HBA ke kau. Hari popok bah buruk beg kata. Lata kayu. Global lata tu adalah HBA bah. Syarikat HBA dulu rasa. Main kerak dah kali lah ni. Bah buruk popok ni tak lama hari-hari bah rosak. HBA hari-hari bah rosak tu. Ngumpul homo. Ada kisahnya dalam bulan puasa tahun 2008 2007 gitu. Terbakar depan kolej kawin. Oh pagok. India bawa bah tu. Ayo mana nasib tara mati lah. Mu tak terbakar kali dengan dia. Adalah panjang umur. Apa uncle. Okay. Tiket dia lagi ni lah. Rasa suruh Malaysia tiket lagi ni belakang tu. Biku gerak. Okay. Lepas tu review ni lah. Untuk Papa Zola ni, untuk figure ni.
Demo boleh beli di apa di Sepoi lah. Kalau ada app Sepoi, klik situ, dia ada dia ikut point tu rasa. Dia boleh redeem. Lepas tu demo boleh beli 20 ya. Harga dia asal 14 minit. Jadi klik situ apa semua dalam apps dia tu. Boleh lah untuk dapat lo ni. Kalau ada lagi lah kalau Jopo dia boleh atau Jopo ni. Ada so ni. Boleh lalu lah atau perlu dihabis. Boleh 20 ya jadi ya. Boleh apa salah tak. Okey, main event dia kau tak saya review lama ke ni. Sebab lah ni kau buat dah review mula-mulanya. Allah beras ni kat kanak. Sebab kau tu bersih-bersih apa minit kau berabuk. Punya bersihnya kat 10 minit nak review delete lah video tu. Okey. Seterusnya bah ikonik dia lah Papa Zola lah. Okey. Dia daripada Sunway Tiny. Sunway Piramid kau buat aku. Cerita Malaysia kita. Oh bijak. Bagus juga dah dia buat kau untuk mengambil menggamit balik kembali memori 90 Rasa untuk KTM ada juga. Lepas tu push laju kau tengok semalam. Dia buat macam peti sorak push laju. Kata berasa nak beli juga tu. Nanti tengok dah dulu Shopee kita cari je. Apa ya. Ni harga dalam ni diskaun ni 23 ya ni berbayar kot. Biasa dia jual 78 kedai. Boleh Shopee murah sikit lah. Okay, kita tengok detail dia lah. Jadi bah Mercedes BCP 4954. Oh legend. Lepas tu hot depan ni tak nampak ke tak nampak lah, kecil sangat. Tapi detail dia buat. Bah 55 jalan mana Allah aku tak tahu lah. Tapi ni bas mini. Okay. Ni tak nampak. Muka kecil detail tapi rasa syarikat dia kot. Belakang dia gini. Okay. Dalam dia gitu. Warna merah lah. Kat tepi dia gini. Itu ni tak boleh buka. Side dia gini pula. Okay. Sorry batuk. Okay, tepi dia gini. Tengok dia jalan. Mengambil memori tu kata kawan tak sekali dengan Papa Zola kena dengan tema. Okay, tengok Mercedes lah. Mercedes. Oh 80 ni. Mengambil memori sungguh dia. Okay, jadi setakat tu sajalah kawan review untuk apa untuk bah ni lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.